Nabi SAW kata hak baca betul tu, molek tu, sedap tu, tidak penting sangat hak tu. Jangan duk tekan atas hak tu sangat. Jangan berasa tak sempurna lah sembahyang kita ni kerana baca ayat tak betul semata-mata. Jangan tekan atas hak tu sangat. Nanti dia kata akan ada ramai kalangan ia duduk betul baca ayat, gomo benar cakap betul baca ayat ni, sebagaimana diperbetulkan qidah, batang anak panah tu sebelum bubuk bulu, sebelum bubuk bulu di ekor dia tu, betul tu. Sebab kalau tak betul dia jadi melencong, jadi lari lah, tak tepat lah kena sasaran dia tu. Tapi kalau betul molek, dia pergi tepat anak panah. Jadi akan ada golongan yang betul lagu tu lah gomonya. Mereka mahu segera tidak menangguhkan. Mereka tidak mahu menangguhkan. Segera tu ke dia, segera dapat pujian, segera dapat upah, dapat bayaran, dapat gapo-gapo pujian, sanjungan. Itu dia nak. Hak segera tu nak dalam dunia ni. Mana guna Quran untuk kepentingan dunia, akan ada hak lagu tu. Jadi dari segi bacanya molek, sedaplah baca. Hak sini ada ketikanya hak dia tekan kepada orang yang tidak mengamalkan Quran itu. Ada ketikanya dia tekan kepada orang yang penting baca tu dari segi sebutan tu, dari segi tajwid kuat sangat ni. Jadi sehingga dia berasa kalau tak serupa dia lah baca, hak dia ngaji dia nak tekan atas tajwid saja. Kalau tak serupa dia tak sih lalu jadi tok imam, tawas lalu kalau orang tu jadi tok imam. Biar orang tu alis tahu mana pun, dia kata baca tak apa betul, sebut ni tak apa betul, sebut ni tak apa betul. Jadi penting sangat waktu tu. Tak leh lagu tu. Tak leh. Nabi SAW larang, janganlah. Jangan pilih untuk jadi tok imam tu semata-mata orang yang pandai ngaji Quran saja, sedap baca dia saja. Jangan. Segala-gala nilainya bukan duduk di situ, banyak lagi pada perkara lain, pada khusyuknya, pada faham tadabbur maknanya, dan banyak lagi yang lain-lain. Pada menyempurnakan wuduknya dan lain-lain lagi, isbaghil wuduknya dalam hadis disebutkan. Makna banyak perkara lagi hak dia jaga, bukan atas hak tu saja. Kalau hak jaga hak tu saja tak leh. Itu sekarang masalah dalam sembahyang kita tak leh utamakan hak tu. Yang kedua, ini peringatan kepada orang yang ngaji Quran. Ngaji Quran tu sedap-sedap, lagu-lagu pun tak apa. Kalau lagu tu molek tak apa, hak tu tidak dilarang. Tetapi ya ta'ajjalunahu, hak tu hak tak lehnya. Kalau mahu segera dapat apa-apa daripada Quran itu, tu tak molek. Tidak kata baca Quran ni untuk nak molek untuk akhirat kita, tidak. Tapi untuk dunia. Kena beringat lagu tu. Tak boleh juga. Gunakan Quran untuk kepentingan dunia, tak boleh. Gunakan Quran untuk kepentingan dunia ni sama ada dari segi memahami maksud dia pun, elak dia, hak tu pun tak boleh juga. Ataupun baca sedap saja menarik perhatian orang tu, maka orang pun beri bayaran yang banyak. Hak tu lah yang dipentingkan dia. Hak lain dia tak cara Quran, tak boleh lagu tu. Tapi kalau baca sedap, ngaji tajwid memang kembahlah, ngaji tajwid, ngaji qiraat, ngaji apa tak apa hak tu. Tetapi jangan gini, jangan ada hak tadi. Kalau ngaji tu molek tak apa, molek bang, kau molek, tapi jangan penting hak tu, jangan utamakan hak tu. Gitu. Termasuklah juga pada pandangan anaknya, ramai orang-orang Islam sekarang ni dia terlalu mementingkan dari segi hak sahih tu bacaan. Kalau hatang ngaji pun utama hak tu, dari segi nak memahami makna dia tu tak ada sebelah mana. Dari segi nak menghidupkan makna dia tu, menghayati makna dia tu, melaksanakan tuntutan dia tu dalam kehidupan, tak ada sebelah mana. Tu tak boleh. Mungkin termasuk juga dalam hal ni, mungkin termasuk juga. Jangan gitu, jangan gitu. Dari segi bukan makna Nabi SAW sini nak ayatnya baca ikut dan, tidak gitu. Baca tu kena molek, warattilil Quran tartila, ada dah tu. Baca tu kena molek, tapi jangan duduk depan tu ni. Hasan ni. Jangan duduk depan tu.
Dan tidak salah molek, mana kalau kita kemah belakang lah, jangan tidak seimbang. Macam sekarang ni kita tengok kadang-kadang dia lebih halal tu saja, lebih halal kau bacaan, tidak dari segi ni. Hak tu dari segi tak kenanya, bukan makna tak boleh nak tekan hak tu boleh, tapi jangan sampai tertinggal yang lain. Bahkan hak lain tu sebenarnya lebih penting lagi daripada hak tu. Jangan kita anggap hak tu paling penting sebenarnya. Kita anggap begitu. Anda duduk takut kadang-kadang kalau kita duduk mementingkan duduk atas ngaji kiraat saja, lama-lama ngerti kiraat saja. Dari segi nak guna Quran itu tak erti, bahaya juga lagu tu. Lama-lama orang kata orang ngaji agama ni hanya erti ngaji belagu, nak buat apa tak erti, nak buat tubik sistem ekonomi ke sistem gapo-gapo daripada Quran tak erti. Itu bimbang. Itu bimbang. Kalaulah ada pula maksud tu, memang tak sebui tidak menggalakkan ngaji kot lain ni. Kalau mengaji kot lain banyak mencabar, kadang-kadang mencabar hak atas tu sendiri. Maka tidak ditekankan kot. Itu bahaya tu, bahaya. Dan sepatutnya hak mengaji hak ni kalau orang mengaji sampai ke peringkat tinggi lah, dia pada belah-belah lah, pada anak lah, pada belah-belah ni mengaji tajwid ke, mengaji qiraat ke, tidak padan kita kata nak mengaji hak tu sepanjang hayat. Pasalnya tidak sepayah mana hak tu, tidak sepayah mana. Hak lain, hak payah, hak kena mikir, benda tak ada lagi nak buat lagu mana. Tapi tak silari daripada landasan, daripada Quran hadis. Hak tu hak payah. Di sini ada ni pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada orang yang penting sangat baca tu. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad lagi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dalam keadaan kami duduk naqtari. Tadi naqra ni naqtari ni maknanya kalau ada lagu ni dia makna susah, baca tu dengan susah lah, dengan payah, dengan susah payah baca. Kami duduk baca dengan susah payah, duduk belajar tu. Mana adalah di antara kami tu yang payah mengajinya. Nabi SAW pun kata alhamdulillah, suka dia sebab sahabat-sahabat ni duduk mengaji. Kitab Allah ni satu. Lepas tu di kalangan manusia ni hak ditujukan kitab ini, ada hak berwarna merah kulitnya, ada hak putih, ada hak hitam, macam-macam lah. Berwarna merah tu Arab, putih tu orang Rum, hak hitam tu orang alik Afrika tu, dan macam-macam lagi warna. Jadi bila bangsa ni berlain-lainan, maka bahasa dia tu pun lain juga. Jadi semula jadi dah, dia tidak akan sebut dengan baik seperti mana Tuhan asal bahasa tu. Bacalah, Nabi SAW kata, tak apa bahasa baca, itu yang penting sebelum akan dibaca oleh beberapa kalangan yang akan memperbetulkannya seperti mana diperbetulkan anak panah. Dia mahu ganjarannya segera, dia tidak mahu menangguhkannya. Jadi tidak utamanya Allah Subhanahu Wa Taala tu, tidak. Tetapi yang utamanya hak ni, kena beringatlah tu, kena beringat. Ini peringatan. Misalnya jadi tu imam ke, misalnya jadi tu imam tarawih ke, yang pentingnya pitih. Jangan lagu tu. Itu maknanya mau segera dunia. Masjid ni tak sih pasal pitih sikit misalnya. Masjid ni nak pasal pitih banyak, tak boleh kau duduk depan kita. Lepas tu kita sedak suara kita tu nak suruh orang berbuk. Tak boleh lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kalau memang kita tidak dengan maksud tu, molek baca tak apa tu. Tu memang molek lah. Dan kita tidak tuju situ, tidak jadi matlamat. Kalau orang bagi tak apalah, bagi tak apa. Kalau tak bagi pun tak apa. Duduk situ. Kalau tak bagi pun tak apa. Kalau bagi pun tak apa. Kalau tak bagi pun kita akan baca juga. Dan boleh pahala. Tidak boleh dalam dunia, boleh akhirat. Mana gitu. Tidak kata kalau orang tidak bui kita tak ada dah lah.